Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, saya Mo Yusof, Pegawai Pendidikan Daerah. Hari ini kita akan bincangkan kurikulum persekolahan 2027. Jom kita fahami apa itu kurikulum persekolahan 2027, satu rangka pendidikan baharu untuk generasi akan datang. Dunia kita dah tak macam dulu. Dari zaman yang stabil, kita kini berada di era yang serba tak menentu. Jadi persoalannya, adakah sistem pendidikan kita sekarang bersedia untuk semua ini? Cukup relevankah? Inilah jawapannya. Kurikulum baharu ini bermatlamat untuk membentuk insan sejahtera, iaitu individu yang seimbang. Sasarannya bukan cuma pelajar yang pandai, tapi juga yang beradab dan mempunyai semangat cintakan negara. Jadi, macam mana nak capai matlamat ini? Salah satu caranya adalah melalui inovasi pembelajaran bersepadu. Contohnya, subjek alam dan manusia menggabungkan sains dan seni melalui projek, bukan lagi secara berasingan. Dan ini satu lagi perubahan besar, UPSR dan PT3 tiada lagi. Fokus kini beralih sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk menilai potensi sebenar murid, bukan lagi sekadar menguji kebolehan mereka menghafal. Pelaksanaannya akan dibuat berperingkat, bermula dengan murid tahun 1 dan tingkatan 1 pada tahun 2027. Kesimpulannya, ini adalah satu anjakan ke arah pendidikan yang lebih tangkas, digital dan berteraskan karakter. Namun, kejayaan kurikulum ini bukan hanya tanggungjawab sekolah, tetapi memerlukan sokongan padu daripada kita semua.